teruskan dan saya tidak melepaskan merakam gambar pemandangan sekitar yang saya lalui. Saya, Adrian bersama Amzah juga sempat singgah di kedai kaum Iban yang menjual cenderamata dan minuman. Bukan sekadar menjual cenderamata dan minuman, malah ada juga lampu suluk dan selipar yang dijual untuk pengunjung. Kalau kamu tak ada lampu suluk, sini ada jual. Sebab salah pun ada lah. Sewa je. Sewa kita ada sini memang. Jual saja ya. Okey, bagus lah. Kadang-kadang kami sini ada jual sarung burung, tapi ini hari ada. Ini ada sarung burung. Dia tu ada jual sarung burung. Penjual juga sempat memberikan saya melihat sarang burung walik yang tersedia untuk dijual. Apa yang saya tahu, sekarang ini aktiviti penuaian sarang burung walik dipantau sepenuhnya dengan ada peruntukan undang-undang serta kawalan prosedur bagi mengekalkan populasi burung walik. Oh, dah ada pagar dah kat sini. Kan mungkin sebab kat dalam tu ada sarang burung walik kan, ataupun swift nest punya nest tu. Jadi untuk menghalang dia daripada penceroboh masuk, letak pagar. Kawasan lindungan ya. Yang tu je pasal sarang burung tu kan mahal kan. Orang datang curi. Memang betul. Tapi kemas dia buat kan. Jom, sebelum sampai ke gua besar, Gua Nia, kita akan melalui satu gua kita panggil Traders Cave. Gua ni dia unik daripada Gua Nia dengan Panther Cave disebabkan terbukanya dinding di sebelah kiri dia, kanan dia. Sebelah kanan dia ada dinding ini. Di dalam gua ini kita dapat lihat beberapa kayu belian tercacak seperti mana dia pernah jadi tempat pondok orang berniaga ataupun berhenti, kita kata berhenti pada masa dahulu. Dan dikenal pasti yang ini adalah dijumpai dekat tempat tu start daripada tahun 50-an macam tu. 50-an 60-an memang sudah ada dekat Traders Cave. Ini merupakan tapak ekskavasi yang digunakan untuk pelajar-pelajar universiti. Macam yang ini telah pun dikorek ataupun digunakan oleh pelajar-pelajar universiti daripada New South Wales. So tak tahulah sama ada mereka akan sambung lagi. Mungkin akan sambung lagi kan, atau sebenarnya kawasan ni dah selesai, lepas tu nanti dia akan pergi ke tapak ekskavasi yang baru pula. Jom kita teruskan perjalanan kita ke gua seterusnya. Sekarang boleh rasa angin dah lalu kat sini. Tadi dekat gua dalam tadi ada juga terasa angin, laluan angin masuk dalam gua tu kan. Cuaca pun okey-okey je. Dah nak sampai dah. Look at that. Betapa luasnya mulut Gua Nia ni. Yang ini merupakan kawasan ekskavasi orang yang menemui Gua Nia ni dan juga bukti-bukti adanya manusia di Asia Tenggara ini berusia 40,000 tahun yang lalu, iaitu Tom Harrison dengan Barbara. Tom and Barbara Harrison. Jom kita masuk yuk. Great Cave atau dikenali sebagai Lubang Kuala. Ia terbina di dalam blok batu kapur yang luas dan ukurannya mencapai 1 km panjang dari utara ke selatan dan setengah kilometer lebar. Ada sebuah rumah yang terdapat dekat kita panggil West Mouth ataupun entrance ke dalam gua besar kita, Gua Nia. Rumah itu kita panggil sebagai rumah Tom Harrison lah, disebabkan suatu masa dahulu back in tahun 1950-an Tom Harrison dengan pekerja-pekerja dia akan berhenti dekat sana lah untuk bawa barang-barang arkeologi, artifak yang dijumpai, jadi tempat penghentian mereka. Keadaan gua yang gelap dan kedengaran bunyi-bunyi kelawar menambahkan lagi rasa teruja saya. Tengok yang ke atas ni, struktur-struktur yang digunakan oleh mereka yang akan panjat ke atas untuk mengambil sarang burung. Jadi kerja ni memang kerja yang sangat berisiko tinggi dan sangat berbahaya. Hidup atau matilah bergantung kepada kepakaran dan kemahiran orang yang mengambil sarang burung tu. Sempat saya meneliti siling dan dinding gua yang mempunyai bentuk-bentuk yang unik. Malah ada serangga kecil yang saya temui.
dia rupa mulut pintu Gua Batu Niah ni besar sangat, dan seperti mana yang dapat lihat memang cantik. Kalau nak bagi anggaran lah, kalau Azura kita rasa boleh letak dalam 6 biji bas kot, satu bas. Anggaran dia macam tu lah, mungkin salah tapi saya rasa dalam 6 ke 7 biji atau buah bas boleh lekat kat situ. Besar. Penerokaan saya ini membuktikan bahawa tanah Borneo ini kaya dengan pelbagai khazanah alam. Tidak hanya di lautan, malah di darat juga. Dan ini boleh menjadi sebahagian pengalaman yang mengujakan saya kerana berpeluang melihat sendiri ciptaan Tuhan yang mengalami perubahan sejak jutaan tahun. Seperti biasa, sebelum berakhir rancangan ini, apa kata kita buat dulu debrief bersama Jun dan Adrian. Sempat juga sampai dekat sini untuk berjumpa dengan Ajun untuk melakukan kami punya debrief. Sebab pagi tadi kami pergi ke satu lokasi yang memang cantik. Namanya VHK. Itu sebab tadi Jun kan, masa kita jumpa Terumbu Karang tadi, saya cakap tak apa, teruskan juga kita punya selaman di pasir ni. Lepas tu kita nampak satu-satu, kita nampak barang. Mula dengan kita nampak apa ikan tu, non-field wasp fish. Wasp fish. Yang itu saya tak pernah nampak. Saya tak berapa besar. Kami jumpa seahorse ataupun kuda laut. Ada juga orang panggil unduk-unduk kan. Unduk-unduk ada. Tapi itu memang merupakan satu benda yang tak akan saya lupakan. Sebab nak cari seahorse ataupun kuda laut ni memang sangat susah. Sampailah. Sampai sudah nampak view sudah. Betul. Ya, lepas tu banyak sih kan. Betul. Cantik kawasan tu, mana merata kita tengok banyak koral. Banyak. Seperti biasa, kita dah dapat semua, dah tulis, boleh tolong chopkan dan sign. Okey. Inilah yang ditunggu-tunggu. Terima kasih banyak-banyak Ajun kerana membawa kami pergi diving, dan juga Ajun kita sebab pergi Gunia tu memang seronok. Pengalaman yang tak dapat dilupakan Gunia. Betul. Dan kepada anda, jangan lupa untuk sentiasa bersama dengan Azura dan Adrian dalam 13 hari Mili Sebuti. Yang itu, selamat malam dan kita jumpa lagi. Bye. Bye. Jom, akhirnya dapat juga saiz, tapi dekat Jazz Festival. Alhamdulillah lagi sekali. Jadi, kalau nak bercuti tu, jangan lupa jaga alam sekitar ni. Baik, suara dengar cakap kakak. Jom selesai, tinggal ambil baraku dan boy. Mana itu cover dengan ni. Terbaik special, pasti 13 baru discover. Betul-betul serikat duet demi coba cover. Habis duit berbelanja, ditambah abang mereka dekat.